Saya sekarang berada di negara China, di Dali, Yunnan, China. Okey, touch and go Malaysia tu boleh digunakan secara meluas di negara China. Kita tengok cuaca sini lebih kurang 17 darjah Celsius. Sekarang kita berada di Dali, satu daerah Yunnan. Okey, kita lihat pakaian di sini. Kebanyakannya mereka memakai pakaian jaket sejuk biasa. Tengok. Okey, ini keadaan autumn di sini. Mereka pakai pakaian macam ni lah. Autumn lah, autumn. Inilah pakaian yang mereka pakai.